Tu nak terbang dah. Nak terbang dah ngaji aku. Tu. Jatuh. Dah besar ni. Dalam sini besar ni. Begini punya gaya besar. Kita makan tu. Kita punya gaya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di HQQH TV. Okey kawan, sekarang ni aku berada dekat spot sini ya. Spot depan aku ni. Ni spot belakang rumah lah kawan. Hari ni mancing belakang rumah. So untuk mancing belakang rumah ni aku bawa 3 batang joran macam biasa. Permulaan aku pakai 2 batang joran dulu. Lepas tu belakang ni memang ada keluar pun belakang rumah aku ni. So aku pakai umpan sawit satu, sus ayam satu. Yang sebatang lagi tu tak tahu nak pakai umpan apa. Cuma kita tu sebab balingan dia yang 2 batang joran ni, umpan 2 ni. Mana tahu aku dapat ikan Belakang rumah aku ni keluar pun banyak. Keluar tengah besar-besar belakang rumah aku ni. Cuma aku jarang je mancing belah-belah sini, belah belakang rumah aku ni. So hari ni kita cuba mancing kat belakang ni. Moga-moga ada lah hasil. Ok jom kawan, kita buat balingan. Ikan target hari ni ikan kelah dengan ikan tengah. Target InsyaAllah dapat. Yakin InsyaAllah kita dapat macam mana tapi usaha lah sampai dapat. Target kelah dengan tengah. Tengok macam mana, tengok. Bismillah. Magnolia town was humming, smoke lay on the ground.
town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be. Tuh, nak terbang dah. Nak terbang dah mancing aku. Tuh. Jatuh. Dah besar ni. Dah macam ni besar ni. Gini punya gaya besar. Cuba kita tengok ikan apa. Gini gaya besar ni. Nyucuk. Tengok ni. Lama tak pasang ni. Oh. Itu kata dah. Tengok. Aku dah kata dah.
Aku dah lama tak dapat saiz ni. Kena tipis tu. Bosor. Tengok. Aku nak cium, aku dah lama tak dapat. Tengok ni kawan. Aku target ni. Aku target hari ni. Ni ada sekilo lebih sikit ni. Kelah ke? Kelah. Tengok. Kelah. Kelah ke tengah? Kelah ni. Kelah makan perut ayam kan. Kelah. Bapak bah. Aku dah kata dah, aku target ikan ni hari ni. Kat sini, Alhamdulillah rezeki. Sampai jatuh-jatuh aku punya joran. Nampak sangat. Ni ada sekilo rasa ni. Sekilo lebih sikit. Tengok gaya. Tengok gaya macam tu lah. Dapat juga aku lama. Ni joran yang satu lagi tu, yang ketiga yang aku pasang tu, aku letak atas pokok tu. Kena. Kita release dalam karung. Okey kawan. Kita release ikan ni di dalam karung. Ni lengan aku kan. Tengok. Besar lagi daripada lengan aku kan. Jangan tengok lengan atas. Lengan atas memang besar sikit kan. Lengan bawah ni. Berapa besar. Tengok. Besar kan. Bukan nak kata. Dia punya saiz padu lah. Kita release dalam karung. Kelah ni. Dah lama sekali dapat ni. Jom kita masuk air bagi dia. Dia bagi dia steady. Bagi dia steady dulu eh. Dia ambil angin, ambil air balik. Air oksigen. Biar duduk situ. Lama tak dapat weh. Tutup tadi habis. Sekilo dah ni. Keranya target hari ni dapat lah. Tengah kelah tak dapat lagi. Kelah tu pakai apa? Sawit. Sawit tu dah masam-masam dah. Aku potong-potong. Aku letak lah. Tengah dah dapat dah. Kelah dah dapat lagi. Okay, Alhamdulillah rezeki lah. Lama lah aku tak dapat weh. Tambah saiz-saiz sekilo macam tu. Memang aku lama tak dapat. Tengok cara tarik dia. Aduh, aku seronok gila kalau ikan tengah tengah kejur. Tapi macam kelah Okay kawan, aku nak berumpan, nak baling sikit lagi. Aku baling yang ni aku tak rakam pun yang ni. Aku tak rakam pun, aku saja baling di situ tepi tu. Tengok makan tau. Sampai tengok aku punya joran ni sampai terhambur-hambur sampai bawah tau. Dia tarik. Kalau aku biar lagi tu dah nak air lah. Pasal umpan jap. Jom, cuba air tengok. Baling dekat tu tadi. Baling lagi. Bawah atas ni je. Bawah atas ni tarik tadi sampai nak jatuh dalam tebing tu. Okey.
Weh. Weh. Nampak gayanya kawan. Dekat sini target yang target dapat ikan tengah kejur. Cuma target yang kedua kelah tak dapat. Tak tahu faktor apa. Faktor air sebab dia keruh sikit. Alhamdulillah. Tengok saiz kepaduan tengah kejur ni. So jom kita pergi satu spot lagi. Spot tebing tinggi. Jom nak tengok. Ni dah tatak ikan lu. Aku ikan ni aku macam nak tolak hidup. Aku nak bagi dia hidup noi. Hari tu ada orang tanya nak ikan hidup. Tapi kalau dia dah pusing macam ni, harapan nak hidup tipis. Kalau dia tegak kan, negak gitu, dia harapan dia nak hidup tu tinggi lah kan. Kalau dia melampung terbalik, harapan ke laut lah. Ni aku tak tahu 50-50 ni. Aku bukan apa kalau aku tolak lagi. Kalau mati nanti apa pula kata orang tu. Tu aku sian dan tu aku banyak kali dah tolak. Tu apa? Mati. So kesian orang. Dia jangan terbalik ni. Banyak nak terbalik. Tapi bang besar kawan. Aku nak nipu besar ni. Tengok. Ni lengan aku kan. Besar lagi daripada lengan aku. Ni. Kalau aku tolak sekali lagi, mati. Sebab dia duk pusing. Dia pusing ke atas Tengok dia kalau dah musing, dia terbalik kan. Macam tu kan. Dia nak hidup tu harapan dia tipis sikit. Besar kan. Ni dah lepas telur dah ni. Kepeh nampak. Dia dah meleting. Nak bagi dia segar lah. Nak pergi. Takut lagi masuk dalam aquarium, dia terbalik gitu. Bila dah terbalik gitu, memang tak ada lah harapan nak hidup tu. Tengok, terbalik. Dia tak power. Aku takut mati lah tu je. Sebab satu lagi dia dah kena buat mata kail kan. Dia sakit mata kail pula. Jom kita bagi dia hidup duduk sini pula. Allah air surut. Naya Naya Hup, boleh duduk sini kot. Sekejap. Payah. Aduh, siang tak mau hidup lah ni kalau macam ni rupa ni. Payah nanya dia. Nak jual hidup pun tak boleh ni. Tak boleh jual hidup kalau rupa ni. Sini surut ke dah alah. Okey kawan, aku dah balik dah. Aku pakai sebatang joran je dah. Saja nak test je. Mana tahu aku dapat lampan seekor 2. Yang tu memang tak boleh jual hidup tu. Dia tak mau hidupnya kalau macam tu.
Sebab dia dah naik turun kan. Dia dah tak kuat lah. Dia nak, kalau baru dapat tadi masuk dalam air dia kan, lepas tu ada orang mari bawa oksigen sekali, baru datung terus jalan, tu hidup. Kalau dah naik dah 2-3 minit duduk atas darat lepas tu masuk balik tu, tak mau, dia dah melampung. Kalau dia nak tegak macam tu, ikan dia nak tegak macam tu, bila dia masuk di aquarium, dia terbalik gitu, dia punya nak mati tu tinggi lah. Ada makan kawan tau. Ada makan. Ada kawan makan. Sampai air surut sikit. Ada. Tak sangkut lagi. Belum sangkut. Boleh tahan kau dah tarik tu. Gelojoh kau cara dia tarik. Dah tarik jauh. Tak sangkut lagi. Kalau sangkut tadi tak macam tu. Sudah kena. Tengok tu. Ya. Setting ya. Sangkut dah tu. Jom kita tarik spesies apa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan ikut. Jangan sentak. Kena. Ada. Dia dah lama kena, jangan sentak. Kalau sentak nanti rabik mulut dia. Berat tau. Spesies apa tak tahu. Dapat weh. Dapat. Ada geng tengah kejut ni kawan. Ada geng. Ada geng. Jadi tokok-tokok tambah ya. Beda-beda laut lah. Ada orang susah macam ni lah. Cari laut ke sungai. Ikan tengah tu tak mau hidup lah. Kalau jual pun hidup memang. Masuk dalam aquarium orang tu. Beratus nak mampus tu tinggi lah. Okey, terletak sini je lah. Okey, buat balingan yang terakhir. Dah pukul 1 lebih lah. 1.16. Waktu untuk pulang. Bismillah. Kita test sekali lagi tengok. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita tengok last. Last. Tak dapat lah seekor lagi. 1.5 dah. Aku dah malas dah. Nak mandi, nak semayang. Tak tahu dah. Ada makan gedeng sikit. Kecil tu. Air surut. Oh elok dah. Surut dah. Ada makan tapi kecil. Malah nak tunggu dah. Tengok. Makan sampai habis. Kan kecil lah duk makan keting gitu. Sikit dia makan. Kemas je kawan. Simpan barang je. Sekarang air sungai kawan, dia tak macam dulu lah. Sekarang ni kalau dia datang hujan kan, keruh dia tak boleh nak bagi tahu orang. Keruh betul je Sungai Selim. Yang 5 tahun lepas tak adalah keruh macam ni sangat. Sekarang ni dia keruh lain macam sangat. Keruh sikit pun ni keruh likat ni tau. Rupa ada orang buat benda atas tau. Tebang pokok ke apa. Ada orang usaha tanah ke buat atas tau. Tak tahu. Oh, hari ni hasil hari ni kawan. Jom kita tengok. Ada 2 ekor. Ni kan tengah kejur ni steam sedap tu. buat apa? Buat steam ni. Dia kalau dah jadi macam ni dia tak mau hidup lah. Kalau ikan lampam ni dia gelopor duk. Yang tu kalau masuk ekor hidup. Kalau lanjut macam ni kan, macam ikan tengah kejur ni, tak mau dia. Dia tak mau hidup dah ni. Ada je orang nak beli ni yang hidupnya, cikgu. Tapi tak boleh nak bagilah sebabnya ikan tengah kejur ni dia akan mati je. Aku malah nak bagi kat cikgu. Aku dah pernah jual dah, mati. Ya. Besar ni. Besar. Tengok kan. Bapak ni besar. Tengok. Tengah kejur kawan. Tak boleh hidup lah ni. Jom kita. Ni hasilnya hari ni. Tengah kejur seekor. Lepas tu lampam seekor. Alhamdulillah rezeki. Jom berangkat pulang. Okay, aku dah sampai kat rumah dah. Cumanya aku nak buat eksperimen lah kan. Nak cerita kat korang. Bila dah melampung macam ni kan, dia tak akan hidup lah. Ikan ni kalau dah melampung dia tak mau hidup. Tengok. Masuk angin. Pop masuk angin. Nanti kalau kita jual tak
Tak ada dah. Kau mati kesian korang lah. Ni kalau jual ni 200 dah. 200, 150 dah ni. Aku pernah jual dulu tak sampai sekilo. 100 dapat aku. Tengok, dia nak melampung juga. Tak boleh, dia akan mati punya. Aku dah tahu. Aku semenjak aku duk main ikan ni kan, aku duk jual ikan apa, bila melampung macam tu mesti mati punya. Aku pernah bela lah sekali hari tu. Besar macam ni, kecil sikit. Lepas tu dia melampung macam tu, tengok duduk 2-3 minit mati. Besar ni oh. Kita timbang tak boleh lah ni. Aku cadang nak bagi, nak jual kat cikgu India, tapi tak lepas ni. Tak boleh lah jual ni. Tak ada harapan lah. Tak ada harapan nak hidup. Tak ada harapan nak hidup. Kalau duduk geram macam ni lah. Oh, besar ni. Nak naik tadi pun jenuh juga tau. Bila dah kembung, dia dah air, dia masuk angin. Tak mau ya. Masuk angin ni, kaunya steam tak pun bakar tu. Tak steam bakar, tak bakar steam. Goreng tak sedap, tak rasa. Asyiklah dia dah lepas telur dah ni. Kalau dia tak lepas telur, dia ada meleting kat sini tu. Dia dah lepas telur insyaAllah. Saja nak main-main, lama tak tengok ikan ni. Kita tatap dia. Ni muka ikan tengah kejut. Matinya dia kalau dah macam ni kan, confirm dia tak boleh nak hidup. Lagi kerah lah ni. Kalau kita duduk biar macam tu kan, dia kerah lah. Seksi muka dia macam keluar. Ada setengah orang panggil keluar, ada setengah orang panggil tengah. Aku tahu. Tengah kejut. Jom kita timbang. Jom kita timbang. Berapa kilo dapat ni? Kita timbang. Kita timbang tengok. Kilo. Oh, sekilo. Kilo 500. Oh, sekilo 500 tengok. Ayah, sekilo 5. 1 kilo 500 gram. Besar. Kilo lebih. Tak bakar steam. Itu dia.
Murah tu. Hayat dia dah. Oh, tak mau napah. Alhamdulillah rezeki hari ni. Okey kawan, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Moga-moga episod yang akan datang ni lah dapat lagi ikan yang macam ni. Lepas tu besar-besar macam ni. Lepas tu banyak. Ni dah mari musim dia dah ni. Kalau permulaan musim macam ni, InsyaAllah ke hadapan air lagi cantik lagi besar lagi boleh dapat saiz-saiz macam ni, InsyaAllah. Tak pun kecil-kecil sikit. Alhamdulillah rezeki. Okay, jumpa lagi kawan. Tolak ikan ni. Nak naik yang ni ke ni? Hotel ni lah. Di rumah pakcik je. Sekejap je. Sekejap je. Apa? Cik. Assalamualaikum. Pakcik kan pakcik? Pakcik dah? Keluar? Oh, ni dia duduk ikan tadi, duduk nanya ikan. 25. Boleh. Rumah kat mana? Rumah di situ. Dia tahu ke? Dia tahu. Yang itu dia tahu. Yang Ali tu ke ni? Ini siapa nama dia? Hafizullah. Hafiz. Duduk Yang tu duduk rumah dekat yang Tanah Serai tu. Oh, menantu Kak Zahra. Okay. Nanti dia balik macam apa ya? 25 ya? 25. Okay. Dia dah kedua. Besok kasi masjid. Okey. Ada kat masjid ke? Masjid ada kat sini ada. Okay. Assalamualaikum.